Kisah ni terjadi kepada Musa, pemandu lori sayur dari Cameron Highland. Memang rutin bulanan dia akan ke pasar awam Teluk Intan untuk hantar bekalan sayur sebelum bergerak ke Kelang. Selalunya dia sampai dekat pasar tu waktu tengah malam. Cuma malam tu Musa dengan kelendan dia bernama Samad sampai awal sikit, lebih kurang pukul 11 malam. Ini bukan kali pertama dia sampai sini, tapi malam tu dia rasa lain sikit. Suasana pasar tu nampak sesak dengan orang ramai. Musa dengan Samad pelik bila nampak depan mereka ada deretan bangunan berdindingkan kayu dan kelihatan beberapa wanita berpakaian putih macam jururawat muna mandi dalam kawasan pasar tu. Rasanya 2 minggu lepas baru je aku turunkan sayur dekat sini. Takkan dah ada bangunan baru naik, kata Musa. Samad hanya diam je. Kemudian mereka berdua turun dari lori. Keadaan waktu tu tiba-tiba berkabus tebal. Samad perhati je wanita pakai serba putih tu lalu depan dia dengan mata terbeliak pandang mereka berdua. Suluhan lampu lori Musa menampakkan sesuatu yang aneh. Wanita berpakaian serba putih tu berjalan di awang-awangan tanpa kaki. Bila diamati, hanya badan je yang nampak di sebalik kabus kosong. Ya Allah, mana kaki dia orang, kata Samad yang dah ketakutan. Tiba-tiba semua wanita yang berpakaian putih tu terus berhenti berjalan dan tak semena-mena mereka meluru ke arah Musa dan Samad. Belum sempat Samad dan Musa nak lari, tiba-tiba mereka berdua tersadung sesuatu dan terus ditimpa dengan sesuatu yang berat. Betul, takkan saya nak tipu? Tanya kelendan saya ni, kata Musa pada para peniaga pasar yang jumpa mereka terdampar dekat tempat sembelihan ayam waktu subuh hari tu. Entah apa yang menimpa mereka malam tu, wallahu a'lam.